Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya dapat lagi kita bersua pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah. Saya doakan sahabat-sahabat semua diberkati Allah SWT, dirahmati oleh Allah SWT dan diberikan perlindungan. Amin amin ya rabbal alamin. Kelebihan berjemaah di masjid sebagai itu insya-Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau pada siangnya, maka Allah sediakan baginya di syurga satu hidangan setiap kali dia pergi, itu sama ada pagi atau siang. Bukhari 662, Muslim 669. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di siangnya, maka Allah sediakan baginya di syurga satu hidangan setiap kali dia pergi, itu sama ada pagi atau siang. Bukhari 662, Muslim 669. Galakan untuk menunaikan solat di masjid bagi solat fardu. Ganjaran Allah SWT sediakan berlipat ganda dibandingkan usaha kita. Penting untuk melihara solat berjemaah, terutamanya di masjid. Semoga apa kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.